Kak Feri buka. Kotor habis. Kotor habis. Ya betul Ya, betul. Itu kotoran apa tu, Datuk? Ini sambal. Okey, sambal. Okey, sambal. Bukan nak masak sambal, tidak. Hanya untuk mengotorkan baju ini Nak dengan kena semua sambal. ke Kak Feri? Kak Feri buka. Kotor habis. Kotor habis. Ush. Sampai sambal boleh diperah. Ikat pekat habis ni. Sebelum direndamkan, jadi full. 1, 2, 3 tu. Tolong saya angkat. Alright. Kita biarkan kat sini. Okey. Sebenarnya nak tengok ni, dia dah start keluar dah. Yang keluar terus lah. Jadi kita rendam kejap, kita bilas balik sebab air tadi tu kan dah dahsyat sangat. Baju pula warna putih kan. Tapi boleh nampak dah tau, dah start cerah. Ya. Dah start cerah sebenarnya. Kotoran tu dah turun. Ya, sebenarnya kalau rendam lagi dengan air bersih. Sebab air kita sekarang pun dah tak bersih dah. Geladak, Dah geladak dah. Dah berminyak dah. Nampak kan air dia bersih tapi sebenarnya masih ada kekuningan lagi. Tapi yelah daripada dahsyat sambal ke sini tapi memang airnya kotor sangat. So sekarang air kita yang sekarang ni pun kotor juga. Tapi saya kalau kita dapat rendam dengan air bersih, lagi bersih.